jangan ambil hak orang lain. Ni kecoh ni tuan-tuan. Ada orang ambil hak hibah isteri. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan perempuan, kalau itu adalah niat suaminya kepada isterinya di atas penamanya tuan-tuan, maka kalau kita mengambil hak orang lain ni tuan-tuan, tak ke mana. Kenapalah kita dengki sangat tuan-tuan dengan ahli keluarga kita. Saya tak tahulah kes yang sebenarnya apa yang berlaku, tetapi secara zahirnya tuan-tuan, saya wajib bagi duit kepada isteri saya tuan-tuan, kepada anak-anak saya. Faham tak? Bagi kepada mak kalau isteri dah cukup, memang betul pun. Paling utama bagi seorang lelaki tuan-tuan dan perempuan, iaitu mencukupkan nafkah kepada keluarga mereka, anak mereka, isteri mereka, keluarga ni dulu. Maka kita meletakkan satu hibah, yang mana hibah ini tuan-tuan adalah ketenangan kepada kita setelah mana kita meninggal dunia. Jadi kalau ada orang nak mengambil benda tu tuan-tuan, nak mencabar benda tersebut, Allahu Akbar, saya tak faham tuan-tuan, kenapa benda tersebut ada dalam benak hati seseorang emak, seseorang ayah mengambil hak cucunya, mengambil hak, jangan cerita isteri tadi, cucu, anak, zuriat kita, keturunan kita. Hatta kan kalau kau menang sekalipun atas dunia ini, kau mengambil hak orang lain. Hidup ambil hak orang lain ni takkan tenang sampai mati tuan-tuan. Pegang betul-betul cakap saya. Banyak ni berlaku ni. Berebut inilah, berebut itulah tuan-tuan. Sampai menafikan hak orang lain. Disebabkan orang tu tak pandai nak bercakap, disebabkan orang tu tak ada kekuatan tuan-tuan, tak pandai nak guna lawyer dan sebagainya. Kau gunakan kesempatan dengan harta yang kau ada, duit yang kau ada, kenalan yang kau ada, kau ambil hak orang lain. Kau banyak amalan ibadat, banyak macam mana sekalipun, sampai depan pintu syurga Allah, engkau akan dituntut oleh orang yang kau ambil hak tadi. Bab harta ni jangan main-main lah. Kita ambil hak orang lain sedih tuan, orang lain terzalimi, orang lain terseksa. Jelas tuan-tuan Allahu Akbar.